Nilai digit ribu. 3,000. Ya? Ratus, 900. Dansa, nyatakan nombornya. Apa jawapan kamu? Inilah jawapannya. 3,905. Tak ada, ada 50. Tak ada 50. Okey. 3,905. Nah. Yeah. Okey. Ya, tanda right. 3,470. Ni apa benda ni? Ya, 3,670. Okey. 3,770. Awak lihat nilai ribu tak bergerak. Dia tetap ada 3. Ya. 3,000. 3,000 berapa tak tahu? Dia menurun ke menaik ni? Menaik berapa? 100? 100. Jadi ini selepas 400, 570, nilai puluh pun tak bergerak. Jadi jawapannya 570. 3,570. Tak apa, salah tak apa. Salah tak apa. Pangkal saja. Jangan padam. Tak payah padam, tak payah. Okey, seterusnya. Apakah nilai M? Okey. Diam. Apakah nilai M? Nilai P ni. Okay, 2,505. 2,510. Dia naik. Naik berapa ni? Menaik 5. 2,500. Apa? 15. 2,500. 15 tambah 5. 20. Dan tambah 5 lagi. 20 tambah 5. 2,525 jawapannya. Di nombor 5 melentang. Ni melentang Ni tegak nanti dulu. Okey. Kalau siapa yang salah pangkal. Siapa yang salah nanti saya suruh buat pembetulan. Okey, masih melentang. Apakah nilai digit bagi 9? Dalam 9,126. Apakah nilai digit dia? Ni depan sekali apa? 9,000. Mana ada 800? Kenapa nak 800? Dia nak tanya ni nilai digit dia ialah 9,000. Kena tulis nombor. Kalau dia tanya nilai tempat, awak tulis ribu. Dia tanya digit. Digit awak perlu tulis digit. Tulis nombor. Jawapannya 9,000. 9,000. Okey, tak apa, salah tak apa. Jangan kabur, padam. Okey, dah. Okey, 9,000 tambah 800 jadi sama dengan? Ya, 9,800 jawapannya. Dekat 9. Melintang. 9,800. Okey. Tak apa, salah pangkal saja.
Salah semua lagi bagus. Sebab buat sendiri. Okey. Sekarang menegak. Dah menegak pula. Menegak. Hilang 1,000. Apakah nombor selepas 5,000? 6,000. Mana nombor 1? Ni tambah 6. Lepas tu tambah sifar. Nombor 1 menegak. Okey. Nombor 2. Nombor manakah yang lebih besar? 7,426 atau 7,459? Ya, ini yang besar. Ya, dia nak yang besar. Inilah dia. Tulis nombor melintang 4. Ni ha. Awak cuma tambah 5 saja. 4 saja deh. Sini. 4 saja. Okey, ni nampak? Okey, salah pangkah. Tak payah nak padam. 5,000 tambah 3 sah tambah sifar 10 tambah 10,000. Okey, kena tulis 1,000 lah. Nombor 1,000 kat depan. Lepas tu apa? 100. Lepas tu 10. Ni sah belakang sekali. Ya. 5,003. Nombor 6. Ni 5,003. Okey. Yang ni pula. Masuk ada. Dia yang nak bodoh sendiri. Okey. 4,000 bundarkan 4,053 kepada 10. Mana 10? Ni 10 ya. Ini 1,000, ni 10. Okey. Balik. 5. Dia dekat dengan 50 atau 60. Ya, dia dekat 50. Jadi jawapannya 4,050. Sebab apa dia dekat dengan 50? Tengok kawan sebelah dia 3. Ya, 3. Kalau dia 5, dia dekat dengan 60. Jadi jawapannya 4,050 dekat melintang nombor 7. 4,050. Kenapa? Dia kelas mana? Masuk kelas. Jabat. Kau awak kelas apa? Okey, nanti saya datang. Awal. Okey, seterusnya nombor 10. Tulis 8,014 dalam angka. Macam mana? 8,014. Okey, ni 8,014. Betul tak? Ni Okey. Itu saja.